Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Okey, terima kasih kerana sudi menonton ya. Di video kali ini saya nak bawa anda semua menyusuri jalan Setapak, Gombak dan Batu Cave. Saya dah lama betul tak lalu situ lah. Itu tempat saya dulu lah. Saya pernah duduk di Setapak, saya pernah duduk di Gombak dulu. Jadi bila saya lalu semalam, saya tengok banyak sangat kelainannya lah ya. Dulu di Gombak tu tak ada high rise building macam ni, bangunan tinggi-tinggi besar-besar merata-rata di mana-mana sahajalah, dan jam dia pun teruk sangat lah ya, saya rasai semalam. Jadi tak apalah, kita teruskan jugalah kan, sebab saya ada satu program di Batu Cave, program dengan sebuah tahfiz lah di Batu Cave. Saya lalui jugalah ya, walau macam mana perubahan zaman pun, walau macam mana perubahan kenderaan jam pun, kita tetap pergilah kerja, tetap kerjalah ya. Jadi saya teruskan perjalanan saya. Tahfiz ni adalah tahfiz di mana anak-anak yatim, fakir miskin ditempatkan. Jadi di situlah saya berpeluang berjumpa dengan mereka semalam, dan banyak perkara yang dapat kita berkongsi samalah nanti ya selepas ini. Jadi saksikan perjalanan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Marzuki bin Hassan, berasal daripada Kuantan, Pahang. Saya di sini sebagai ketua lah, yang menjaga anak-anak pelajar di sini, pelajar lelaki. Jadi Baitul Ihsan ni telah ditubuhkan pada tahun 2008 lagi, dan kita sudah beroperasi lebih daripada 10 tahun lebih. Dekat sini pelajar-pelajar kami terima daripada anak yatim dan fakir miskin keutamaannya. Dan di sini pelajar-pelajar di sini kebanyakannya tidak berbayar lah. Dan kami operasi, kos-kos operasi kami di sini pun bergantung pada sumbangan-sumbangan orang ramai daripada para dermawan. Jadi untuk melangsungkan kehidupan kami di sini, kami menyediakan pengajian tahfiz hafazan Al-Quran beserta pengajian kitab-kitab agama yang asas fardhu ain lah. Jadi untuk memberikan kepada anak-anak tempat tinggal, makan minum yang cukup, dan pendidikan yang sepatutnya lah. Jadi itu sahaja sedikit berkaitan dengan Mahat Tahfiz kami ni, Mahat Tahfiz Baitul Ihsan, yang bertempat di Kampung Sungai Tua, pinggiran Batu Cave, Selangor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah ya, setelah mencari tadi saya jumpa juga ya. Terima kasih Ustaz, Ustaz yang ada di sini ya. Ada anda semua para pelajar. Alhamdulillah. Kita hari ini hanya untuk kongsian maklumat ya. Tapi kalau sempat kan kita buatlah sebelum saya selalunya program saya 2 jam ya. Bicara sosial je, tak ada lain lah. Bicara sosial ya. Okey, sebelum tu saya buat sedikit pengenalan diri lah. Saya dari Semban ya, di Semban. Di sekolah-sekolah di tahfiz, tapi orang panggil saya Cik Don lah di Semban. Okey, kenapa bicara sosial? Kenapa bicara sosial? Sebab bicara sosial hari ini dah sampai tahap serius.
Saya rasa bersyukur sangat dengan anda semua ni dapat saya jumpa supaya adik-adik ni dapat bantu saya sebarkan maklumat ni. Dahsyat ni jalan sosial ni ya. Apa tu, saya bergerak sendirian lah. Saya seorang diri lah. Ya, asalnya dulu saya cerita dalam YouTube lah ya. Budak-budak black metal mengaku dia bakar Al-Quran, pijak Al-Quran dekat Polisen tau dia buat. Dan atas abu Al-Quran dia orang pernah buat seks bebas. Ya Allah, saya katakan biarlah saya bergerak, saya bantulah semua guru-guru, tahfiz saya masuk semua. Kita nak terangkan yang media sosial ni sangat dahsyat ya? Sangat dahsyat. Okey, saya ada 2 pengenalan diri. Satu inilah gambar biasa, satu lagi video klip. Nak tengok mana satu ni? Nak tengok mana satu? Dua-dua. Tengok video klip ya. Dekat sekolah tengok video klip, budak-budak suka tengok video klip ya. Okey, kita tengok video klip. Ceramah saya 2 jam kalau ikut semualah ya, banyak topik kat situ. Tapi saya mohon tolong jangan tiru. Banyak gambar ni, ada 1000 lebih gambar. Ya, tolong jangan tiru. Anda hanya boleh tengok dan jadikan iktibar. Yang berlaku hari ini 3 kes. Pertama, mendatangkan kecederaan, pukul orang. Yang kedua, merompak. Dan kes ketiga kes rokok. Ya Allah, kenapa berlaku ni tiga-tiga ni? Pertama kita ambil mendatangkan kecederaan. Di Malaysia hari ini ada satu kumpulan gangster. Gangster ni dia latih budak-budak sekolah jadi ahli dia. Dah jadi ahli dia, itu sebabnya pelajar sekarang ni pukul cikgu pun ada. Ada keluar surat khabar kan, pelajar pukul cikgu. Sebab apa, gangster ni dia latih pelajar-pelajar macam-macam aktiviti dia buat. Dia suruh dadah lah, jadi kedai dadah lah kan. Jadi bila pelajar tak tahu, masuk gangster ni. Nanti saya tahu apa nama kumpulan gangster ni. Kumpulan gangster ni dia pergi sekolah-sekolah ya, dia ada ahli-ahli dia dalam sekolah sendiri. Saya tak mampu nak pergi setiap tempat, setiap masa. Ada yang macam anda semua ni, tolong sebarkan maklumat yang media sosial ni sangat-sangat dahsyat. Okey, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak pengurusan ya, pada guru-guru, pada tuan-tuan guru semua yang ada hadir pada kami ya, dan pada anda semua para pelajar yang sudi hadir. Doakan saya, kesihatan saya supaya saya boleh sihat buat terus buat benda ni. Saya masuk kampung, keluar kampung, saya tidur pinggir hutan pun ada untuk terangkan. Saya buat seorang ya, saya tak ada kawan, saya tak ada duit dah 18 tahun. Alhamdulillah. Doakan saya, dan siapa-siapa yang nak tengok video nanti saya masukkan dalam Abang Don ABG ya, Abang Don Papa Ryan. Nanti kita masukkan yang ni dalam YouTube ya. Dan siapa yang nak tengok Ryan punya boleh tengok Ryan Iman Don ya. Saya ucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih pada anda semua. Jauhi jalan sosial dan terima kasih banyak ya kerana samakan saya ke kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda semua. Baik ya. Baik ya. Doakan pakcik sihat, badan, rezeki. Semua orang sini kan atau ada yang luar? Tak, ada orang luar tak? Ini Thailand. Ya, oh, ini Thailand ya. Okey. Baik belajar ya. Awak jadi tapi besok jadi profesional. Jadi profesional besok ya. Apa saya buat lah. Saya buat
akhir video ini, saya ingin menyeru kepada para subscribers, viewers, rakan-rakan, para sahabat semua ya, dan para masyarakat umum, supaya kiranya kita prihatin pada nasib anak-anak ini. Silalah ya kita berinfak atau menderma sebagaimana yang ditunjukkan ya di sini ya. Jadi bukan apa ya, sebab saya tengok, saya banyak masuk tahfiz ni sebenarnya. Saya tengok bukan semua tahfiz mendapat bantuan daripada kerajaan lah ya. Mereka kadang-kadang tu terpaksa mendapatkan bantuan daripada orang ramai untuk meneruskan ya. Alangkah baiknya kalau kita dapat usaha berterusan membantu tahfiz-tahfiz ni. Kerana bayangkan kalau budak-budak ni besok berjaya menjadi profesional, jadi engineer, jadi doktor, jadi lawyer, semua setiap daripada mereka adalah hafal Al-Quran. Alangkah baiknya suasana dan keadaan macam tu berlaku di antara anak-anak kita lah, di kalangan anak-anak Melayu kita ya. Jadi itulah, tergantunglah pada anda semua, mana-mana yang nak berinfak atau menderma pada perjalanan tahfiz ni, silakan ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.